Saya dengan ini mahu umumkan ketetapan kita tidak lagi mengizinkan yang tidak mengikut peraturan, dan Malik Bandaran diberi keizinan untuk bertindak supaya dibersihkan kawasan yang bukan hak kuil supaya selesai masalah ini dengan baik. Ya. Saya tahu akan mengundang kontroversi. Sebab itu berapa orang? Kalau yang melampau sampaikan anak kempen nak robohkan kuil, pun salah, bukan kerja kamu. Kita negara ini negara hukum. Nak tunjuk hero, nak jadi pejuang Islam, buat dakwah dengan baik, tunjuk pribadi yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh dan pribadi yang baik. Bukan untuk menghina dan mencerca. Ikut peraturan, tak boleh, tak boleh.